So pelan-pelan daripada kereta tu tinggi kan, pelan-pelan dia jadi rendah, lama-lama ni lah hasil dia. Dah mengarut dah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alip. Ini iswara saya, Saga Suviro. Okey, asal usul Saga ni, masa tu saya accident, saya patah kaki. So saya setahun tak boleh jalan. And then bila hal-hal insurans tu dah settle, saya dah dapat duit saya, insurans saya mulalah cari kereta. So dalam banyak-banyak kereta saya cari, banyaklah, Persona lah apalah, tapi endingnya saya pilih Saga ni. So bila dah cari Saga, dah dapat Saga, hasil kawan-kawan tolong cari kan. Bila dah cari, dah dapat, pakai dululah mula-mula kan. And then after dah pakai, lama-lama kan, kawan-kawan biasalah kan, kata tinggi lah, kereta buruk lah, macam-macam kan. And then dah lama-lama siapa je tak panas kan. So after that, kita pelan-pelan lah buat kereta ni kan. So on. Now sekarang dia jadi macam ni lah. Dah tak rupa Saga ni. So macam korang tengok, bahagian depan apa yang saya dah buat, bonnet, walaupun bonnet asal, grill saya pakai LMST. Semua orang tahu kalau LMST memang bentuk dia macam ni. Lampu SE, ramai orang panggil ni SE ataupun LMSS, sama dengan signal kiri kanan. Dan bumper red. Bumper ni the one and only, custom wonder untuk Saga Suviro. Okay, daripada tepi kau boleh nampak ada saruf. Cuma saruf ni saya beli memang dapat sekali saruf ni, kereta ni. Saruf ni yang saya tahu, saruf ni daripada kereta Toyota. And then ni ada kes tadi atas highway hilang. Sedih sikit lah hilang, tapi tak apalah, kejap lagi kita carilah, try. And then pintu just tak ada apalah. Side skirt ni saya custom made. Walaupun dia tak berapa nak cantik kan, sebab biasalah R&D tak berapa nak menjadi. Tapi tak apa tu, nanti kita orang akan buat lain lah. And then kalau kita orang pergi kat fender ni, fender asal, fender ni masih original. Cuma saya just shape balik lah, bentuk yang balik kan, curve dia ni kan. And then untuk rim saya pakai 18 10.5 JJ ET15. Kalau korang tengok, PCD 5 lubang. Jarang nampak Saga 5 lubang, tapi ini Saga 5 lubang. And tayar special 215 35 18. Saya berani cakap kalau kat kedai memang tak simpan lah tayar ni, memang kena order lah. And then kalau korang tengok disk, ni bukan disk Saga, ni disk wajah. Saya upgrade daripada disk Saga, saya tukar kepada disk wajah. Tapi disk wajah pun saya custom lah, saya ada slot dengan drill. And then belakang pun rim yang sama, spek sama, 18 10.5 JJ ET15, 5 lubang kat PCD. Cuma sekarang saya masih pakai drum lah. Maybe next project mungkin saya masuk disk perdana belakang. Okay, kalau untuk camber, kereta ni sekarang saya running depan negatif 6, belakang negatif 5. Macam semua orang tahu, Saga belakang tak boleh camber tau. Original je kita tak boleh camber. So kita kena custom axle, baru kita boleh camber macam ni. Jadi kerja tu rumit lah.
Okey, kalau daripada belakang apa yang korang boleh lihat macam spoiler ni, ini daripada model MMC. Tapi ni bukan original lah. Kalau original je getah. And then belakang ni je ada chop MMC. Itu je, tapi ni kopi lah. Jangan expect tinggi pula. And then lampu, boleh tengok lampu dengan reflektor ni saya pakai albino. And then kalau nak tahu, albino ni belakang dengan reflektor jual berasingan tau. Dia bukan sekali. Jangan silap. Banyak orang silap beli albino datang lampu je, reflektor tak ada. Banyak orang kena dah. And then macam bumper of course lah custom. Ni asal body kit Wonder Sphero. Saya custom masuk kat Saga. And then macam exhaust, blast pipe, tak ada blast pipe pun, bawah masih ada tabung. Tabung saya tak ingat je nama apa. Exhaust ni daripada depan sampai belakang saya buat straight pipe. Cuma saya ada tabung kat belakang. Depan extractor saya pakai 421. So far itu je lah yang belakang. Macam korang boleh tengok dalam interior, saya dah convert full semua daripada door trim, dashboard, center console, steering, meter, wiring, semua saya dah salin untuk daripada kereta LMST, Saga LMST, saya masuk kat sini. Sebab kalau siapa yang tak tahu, dashboard ni tak ada untuk model sedan, hanya ada untuk model LMST sahaja. Then kalau korang tengok jajan-jajan pun tak banyak lah. Just ada meter, J-Ready, 3 beradik, Android player. And then audio saya pakai depan 3-way setup, active 3-way. Saya ada jalan DSP, running DSP. And then saya ada satu subwoofer lah kat belakang. And then kalau korang tengok kat sini, shifter. Ini saya pakai shifter wajah. Saya custom, saya masuk kat sini. So banyak yang masuk shifter wajah ni, tahulah kenapa dia orang masuk shifter wajah ni. Tahu nampak tak? Itu je lah kot interior, tak banyak pun. Okay, untuk enjin saya masih mengekalkan enjin 1.3 ataupun orang panggil 4G13. Okay, cuma enjin ni saya masih standard. Saya tak ada buat apa sangat, saya just tambah open port. Saya custom piping open port, saya buat cover. And then saya upgrade distributor. Saya pakai distributor 5 kaki dengan coil jalan luar. And then saya adalah tak sikit lah, tapi tak seberapa lagi lah. Sebab projek engine bay ni sebenarnya tak habis lagi, banyak lagi saya nak kena buat. So far yang ini je lah saya baru siap lah. And then untuk aircon, saya tak pakai aircon kompresor yang biasa, yang pakai belting tu. Saya pakai kompresor elektrik 12 volt punya kompresor. And then kalau semua orang nak tahu, kompresor ni kena ada alternator yang besar. Kalau tak ada, dia akan problem lah. Nanti aircon tak sejuk ataupun overcurrent. So mungkin alternator boleh terbakar, bateri boleh terbakar, wiring boleh terbakar. So far itu je lah untuk enjin. Enjin memang tak banyak benda yang saya buat. And then lagi satu saya lupa ni, saya just tambah bar je. Cross member, cross member pula, strap bar punya ni kan. Itu je saya tambah. Yang lain-lain saya masih mengekalkan standard lah. Internal pun semua standard. So far ini je lah setakat ni perkongsian saya untuk info-info pasal kereta saya. Mana yang tak mengenali saya, orang panggil saya Alip ataupun
Alip tak ada, social media saya Alip tak ada. Boleh follow saya dekat TikTok ataupun IG. Alip tak ada, ALEP boleh follow saya di social media. So akhir kata, nak main kereta stand ni jiwa kena kental lah. Tambah-tambah lagi kalau main statik, ampai-ampai bos. So far dah pening lah. Tak boleh lah.